Mari kita belajar kenali sifat, biar masa terisi perkara bermanfaat. Daripada kita asyik duduk mengumpat, dunia hina tercela terseksa di akhirat. Kita perlu ingat sifat yang empat. Jangan malas, jangan mengelat. Ini perkara wajib bukannya sunat. Moga dapat berkat, dapat syafaat. Siti itu benar, tabligh menyampaikan fatwa Nabi jaksana. Mana itu boleh dipercaya. Ulang sekali lagi, sifat wajib bagi Nabi. Siti itu benar, tabligh menyampaikan fakta Nabi jaksana. Mana itu boleh dipercaya. Tapi jangan pula kita lupa lawan bagi sifat yang ada. Jika Sidi itu benar, kizib itu lawannya. Kizib bermakna dusta, mustahil Nabi kita berdusta. Karena Nabi pembawa cerita, cerita kebenaran dan peringatan dari Tuhan. Tabligh menyampaikan, lawannya pula kitman. Kerana Nabi pemberi peringatan, mustahil Nabi menyembunyikan. Fatana bermakna bijaksana, balada pula jadi lawannya. Mustahil Nabi buta ilmu, kerana Nabi penerima wahyu.